Hidup kita serupa saja, mula bersih bersapu kotor. Bila kotor harus banyak serabut. Alamak, si mantokak ni macam mewah sangat abuk dia. Geram betul. Cari tak pandai. Betul lah kawan-kawan. Brother, terima kasih banyak kau dah layan channel XTMT Project. Susah Syul nak dapat payung. Ni pun aku merayu-rayu ni cakap, brother tolonglah payung. Ramai orang tunggu ni nak tengok video. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, korang tolong tekan butang subscribe, share, like, komen jangan lupa. Brother, sebelum ni kita punya tajuk tentang program kat dalam penjara Reman. Itu program yang kira dia bukan satu yang orang kata ni penjara tu wajib buat, tapi dia dalam KPI dia lah, memang dia kena buat. Ini hari ni pula kita nak cerita tentang program kat dalam blog yang unofficial punya. Ayan. Master, here we complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Okay, kalau kita pun semua tahu bila dekat penjara Reman, dia orang kadang-kadang buat keluar pergi kawat, buat keluar pergi BPI. Ini program yang berlaku secara bukan official KPI dalam penjara, bergantung kepada korang punya perangai. Kalau korang punya perangai baik, ada. Perangai tak baik, tak ada. Baik, hari ni kita kupas. Sebelum tu, Putra Nissan Kelang, gua punya sponsor, gua punya brother. Lorang boleh klik dekat bio, dekat profile. Nak tengok, nak minta advice, nak tanya pasal kereta cap apa, cap merah, cap biru, cap hijau, cap kuning, semua dia boleh tolong uruskan. Baik, dalam blog, program untuk orang-orang Reman adalah melanguk je, buat je hal sendiri. Ya, memang melanguk buat hal sendiri. Kita boleh buat kad pakai kertas A4, buat dekat sarung tilam, potong sikit. Sarung tilam kan putih, potong sikit. Bila orang nak bebas ataupun ada sarung tilam yang koyak sebelum hantar balik dekat record office, koyak sikit besar macam ni, lukis pakai pensel, buat petak, sama ada batang penyapu ataupun batang pensel, dipotong, diasah dan dilekupkan lubang 1 sampai 6, 1 sampai 3, 5 sampai 6, 4, 5, 6, 2 batang dadu dijadikan untuk permainan tayam. Untuk dia punya anak yang jalan-jalan tu macam-macam lah, boleh buat pakai plastik gula-gula, boleh buat apa-apalah. Itu yang orang tahanan buat sendirilah, walaupun setiap kali bila ada checking kena rampas. Bila checking je kena rampas, baik tayam, baik dam mula, baik dam haji. Masing-masing kreatif lah. Dapat apa, kita buat apa. Daripada kulit buku, potong sikit-sikit. Daripada batang berus gigi, potong sikit-sikit untuk buat dia punya permainan. Ini yang unofficial, tak terlibat dengan pegawai blok yang bertugas. Yang kita nak ceritakan hari ini, apabila kau berkelakuan baik dalam blok Reman, memang kat Reman ni people come and go. Yang ni besok pergi mahkamah dah tak balik-balik lagi, yang ni besok pergi mahkamah return balik ada kat kuarantin. Kita pun tahu segala pergerakan lah. Sebab kita pun kadang-kadang boleh call pun bukannya call pakai telefon. Orang lalu nak pergi blok sini tanya, semalam Man pergi mahkamah, Man tokak dia tokong ke balik sini? Ada kat kuarantin.
Jadi Mantoka ada kat kuarantin lagi. Itulah informasi bila orang turun hotel ke, orang pergi jumpa ke, dia orang ni kepo. Dah tak ada buat apa dalam jail, mesti nak tahu kan. Sebab kita pun nak treat kita punya mind, tak nak fikir banyak. Baik kita tahu, oh Mantoka semalam pergi mahkamah, dia balik ke. Oh ada kat blok, kat kuarantin ada. Tapi yang official pegawai boleh payung, ini pun bagus juga untuk kurangkan tekanan mental lah. Tapi yang baru-baru yang acah-acah 12-2, 15-1 yang nangis-nangis ni nak jamin ni, diorang ni kau cakap apa pun dia bersedih juga. Dalam masa bawah 3 bulan kau tak payah hembus apa-apa lah, memang sedih je hidup dia. Kita cakap apa pun dia duduk dengar je, tapi dia tak nak ikut. Keadaan akan memulihkan mental dia. Bini datang mengadu kat bini, susah lah duduk blok, bilik abang Mai garang lah, pagi-pagi kena sapu bilik. Alah mak, baru sapu bilik sapulah rumah duduk. Kita orang lama, kita kalau ikutkan lu dengan bilik kumuh, dengan lantai pun berpalik hitam, kita duduk lama. Reman 39B, Reman 302, memanglah kita nak bersih lah. Sebab kita dah mahir dah menguruskan mental ni. Nak layan yang kau sememeh-sememeh ni, kau pergi belah mengadu, pergi jumpa mengadu. Salah makan sikit point dia bila mengadu, nak suruh orang jamin. Dan jamin ni bukan satu benda yang menyelesaikan. Makcik-makcik dengar baik-baik mental orang dalam jail sekali kau dengar kesian. Dengan cerita dia susah lah, macam nak mati cerita. Yang kau pula gadai lah gelang mas pergi jamin. Sebenarnya perubahan suasana tu 3 bulan pertama, kau faham baik-baik apa aku cakap. 3 bulan pertama memang sememeh. Dah 3 bulan, dah masuk bulan keempat, kau pergi visit, dia nasihatkan kau balik. Betapa dia dah lupa dah masa dia gian sememeh mula-mula sampai tu hari. Baik, yang officially pegawai boleh kasih, dan ini pun mengubat mental, pintu bilik payung. Pintu bilik payung. Cuma budak kawasan dah cakap awal-awal lagi, ni pintu bilik payung, lorang jangan keluar ke sana, keluar ke sini jangan duduk sibuk pergi sana. Sebab duduk reman bukan kita dalam jatuh hukum. Kalau dah jatuh hukum, dia memang setiap pagi blok buka. Daripada pukul 7 pagi master, kalau aku duduk LLPK dulu, duduk mana-mana penjara lah, memang lepas pada master pagi, pintu bilik semua tak selak. Kau orang boleh main dalam blok, dalam wing masing-masing. Orang ni boleh pergi bilik ni, bilik 10 boleh pergi bilik 13, sampai masa polling master pergi duduk dekat hall ramai-ramai, kira master nak tukar shift. Kecuali dah pukul 5 petang, 5.30 petang, pintu bilik semua selak, dah masuk dalam bilik dah. Mental akan rasa open lah sikit, sebab dapatlah berjalan sana sini. Berbeza dengan orang yang 23 jam kat dalam bilik saja, hanya keluar pergi master pagi je. Beza lah. Jadi pegawai boleh payung kau punya pintu bilik. Dia bila kat reman ni dia undang-undang keras sikit lah. Pintu bilik buka pun walaupun tak keluar. Kalau duduk kat penjara reman air molek, lega sah. Pintu bilik buka tak keluar pun, dekat kuarantin tu pergi mana-mana tak keluar pun, duduk dalam bilik je. Lega rasa mental kita. Itulah state of mind. Okay, bolehlah kalau payung sikit-sikit kau boleh keluar ke bilik dia ni, kau pun boleh tenang sikit lah, pergi cari kawan kat sana, duduk kawan kat sini, pergi cari buku novel kat sini, pergi duduk bilik ujung sana balok abuk, lari balik ke bilik sini, berborak pasal ni, duduk lagi dengan dia ni, sampai dah master, sedar-sedar dah master makan tengah hari, keluar pergi makan, dan lepas makan semua, masuk bilik, selak sekejap, selak pintu bilik sekejap untuk tukar shift pukul 2, dan lepas tukar shift pukul 2, cikgu dah ronda sekali dah kira, pintu bilik buka selak balik, dah keluar melingkup lagi, jalan sana jalan sekejap, masa berlalu. Dah tahu-tahu pukul 4.30, pukul 4 master makan petang, dah master makan, dah keluar makan semua, 4.30 lepak-lepak lah, yang mana nak cari abuk sana je. Beza dengan keadaan kau berkurung 24 jam. Tu sebab bila pilihan duduk blok dengan pergi asingan, orang-orang yang biol je pergi asingan. Yang tak biol dia tak nak. Kalau boleh tak nak, diregut lagi dia kebebasan. Dah bebas kat blok jalan sini, duduk kat asingan terkurung balik. Tapi mental-mental yang besi ni boleh duduk. Bukan nak menggalakkan duduk supaya kau mantul, tidak. Aku just menceritakan saja, baik. Selain daripada pintu bilik selak, aktiviti lagi untuk yang reman ni pada hujung minggu.
Sebab everyday ada selang-seli kan, macam episod kita yang sebelum ni ada pergi PPI, Halakah, ada pergi Kawat. Tu pun satu program walaupun tak dihargai, tak disukai oleh orang-orang yang masih gian, yang masih lagi terperuk lagi, yang masih lagi duduk sakit-sakit badan. Mana nak hargai? Kalau boleh dia nak biarkan je dia tidur, tak payah peduli pasal diri dia. Biar dia tidur je sampai dia baik gian 2 minggu. Tapi memang boleh baik juga dengan tidur lambat lah. Kalau kau keluar bereksersis, beraktiviti, otak pun jadi lega. Baik masuk hujung minggu, kalau korang satu blok tak ada masalah, tak ada pergaduhan, tak ada kantoi dadah, tak ada apa-apalah, bergantung pada PYB, pegawai yang bertugas. Setiap blok ada tok penghulu dia. Tok penghulu blok adalah pegawai yang bertugas, inspektor. Jadi kalau dia nak payung Sabtu Ahad, boleh tengok Yuri Boyka. Semua balik pada tengok cerita Yuri Boyka. Akak mandi je. Konon-konon nak jadi muscle macam dia lah. The Expendable, apa-apa je lah. Cerita yang warden boleh kasih pendrive untuk kau tengok. Duduklah beramai-ramai dengan satu TV. TV memang disimpan dalam store. Bila hari Sabtu sahaja, pukul 10 pagi, lain dah cun, sarapan semua pendah, semua keluar, duduk macam ni semua, buka lah TV. Sekurang-kurangnya, bila ada kita tengok wayang, terbuka sikit otak. Memang masing-masing pun menghadapi pertuduhan yang berat-berat. Orang Reman ni ada setengah penjara, dia campur je mahkamah tinggi, mahkamah seksyen, mahkamah rendah dalam satu blok. Ada setengah penjara, dia tak diasingkan. Yang mana mahkamah tinggi, semua geng satu blok mahkamah tinggi saja. Yang mana dia campur hanya TMS dan TMR saja. Tanah mahkamah seksyen, tanah mahkamah magistrat, yang kes-kes kecil tu yang dicampur. Setiap kali balik kuarantin, sekali lagi TMT pun duduk kuarantin yang sama. Tapi bila dah naik blok, diorang duduk blok asing-asing untuk TMT. Tak sama, setiap penjara tak sama. Dan mudah-mudahan kawan-kawan perkongsian aku ni jangan disalah ertikan. Aku pun bukan senang nak dapat payung untuk buat sesuatu yang macam ni. Jadi bila aku sampaikan, yang faham-faham YTJT, yang tahu je tahu. Tapi tetap nak membantu sama-sama orang tahanan, sama-sama orang yang pernah mental duduk dalam jail. Hanyalah orang salah tu sendiri. Bagi akulah, tengok konteks dia macam mana. Bukan aku kata orang lain yang pangkat-pangkat belajar PhD tak boleh berborak. Tak boleh. Tak, aku ada aku punya kram aku sendiri. Aku pun ada target aku sendiri, siapa-siapa ni. Mudah-mudahan, aku pun tak ada kedaya juga. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Baik, bila dah tengok wayang, tengok movie lah contohnya, so dalam masa pagi dan petang. Pagi dan petang. Petang pun kalau dia tak payung pagi, dia payung petang. Lepas masa pukul 2, tengoklah siapa cikgu yang bertugas. Kalau chief dia cukup orang, dia pun cukup staff ada 4-5 orang yang boleh payung kau pergi tengok cerita, duduklah tengok cerita. Walaupun hanya duduk macam ni, tengok keseronokan tu jelas terbayang di mata. Dapat lupa sekejap masalah yang kita ni hadapi, pertuduhan kes bunuh, yang ni 39B ganja 3 kilo, yang ni 39A2, yang ni 411, yang ni gini. Jadi dapatlah kita riadah duduk, tenang-tenangkan otak, relax, santai-santai pada hujung minggu. Kalau korang tak ada buat hal, berkelakuan semua baik-baik, ada chance untuk pegawai payung. Tapi bila ada pergaduhan, kes berebut kepala roti je, alamak, kes curi Maggi je. Sebab tu kami yang duduk kes yang berat-berat, yang duduk lama dalam jail, paling anti kalau kau bergaduh kes kecil-kecil sampai kita kena tarik kita punya keistimewaan pada Sabtu Ahad. Memang kau mendapatlah orang kita. Kau ni kepala roti penak berapa bagi sebiji. Kau punya pasal lah satu blok tak boleh tengok wayang siang hari Sabtu Minggu. Betul tak? Kita pun sakit hati lah. Orang kadang-kadang setengah orang ni dia nak menggambarkan cerita gitu lagi. Tengok konteks dia, brother. Pergaduhan bagi kita orang-orang yang atas-atas ni kan, yang duduk kes besar-besar ni, semua pun ada purpose tujuan dia. Ada purpose tujuan. Bukan aku nak nafikan orang tak bayar duit hutang barang kat luar 100,000 kat dalam ni, gigi dia semua kita cabut, ikat kat tali gula, sentak semua, sembuh-sembuh darah. Tapi dia pun terpaksa merelakan sebab tak bayar hutang pasal.
Kau pilih mana? Kau nak kita orang tikam kau ke cabut gigi kau 4 batang? Orang pun sakit hati semua tak bayar hutang. Betul lah, tengoklah konteks dia. Yang nak cakap ada yang jenis serabai toge, ada yang sikit punya hal pun nak melenting. Tapi bagi orang-orang yang duduk lama, yang nak duduk tenang-tenang saja, kita pun menghadapi pertuduhan berat. Dua orang ni kategori serabai, San. Betul lah, serabai lah, apa tak serabainya. Benda kecil-kecil pun nak gaduh. Macam ini kita nak rekrut supaya jual kita punya dadah luas. Lupakan je lah. Lu memang layak duduk jadi duduk jail jadi JL kat dalam jail je. Kat luar lu tak layak jalan dengan kita. Contoh macam tu lah. Sebab serabai tahap toge lah. Serabai teruk. Tapi begitulah, aku ambil pendekatan untuk menjelaskan. Jangan pandang serong sangat pada orang dalam reman. Memang kita pun penjenayah, tapi mulia sangat ke orang-orang lain semua yang nak menghukum? Kita pun ada ujian kita. Betul. Jadi aku menjelaskan macam mana keadaan duduk dalam sini supaya mak-mak di luar sana, kau jangan susah hati sangat. Bila anak kau pertama kali kena tangkap dadah, kau kelang kabut jamin keluar, kelang kabut bayar denda. Dadah tak semudah hari ni hisap, setahun dah hisap, sebulan boleh berhenti. Kalau macam tu, tak ada orang pun yang tersangkut dadah lama. Tak apa lah, hisap-hisap je, asal nak berhenti. Berhenti 2-3 bulan, agak lain dah sejuk, agak operasi semua dah lengang, hisap lagi. Bukan semudah tu. Dadah ni makan hati je. Makan hati yang merosakkan hati, fikiran. Merosakkan hati dan fikiran. Tapi kalau diri sendiri tak nak rehab diri sendiri, tak dengar sendiri daripada orang-orang bekas tahanan lain yang dah berjaya keluar daripada dunia ketagihan, memberi kau nasihat, kau pun tak nak dengar, kau rasa kau boleh selamat ke? Orang lain lu nak dengar? Orang yang tak pernah hisap dadah pun lu nak dengar? Kalau orang yang hisap dadah 20 lebih tahun sendiri cerita, lu pun tak boleh angkat, memang dah rosak fikiran dan hati tu. Kita cerita atas pengalaman apa yang kita lalu, apa yang kita tengok. Kita pun bukan nak cakap kita pandai. Bukan nak cakap kita pandai, San. Tapi kita ada orang-orang yang Allah beri keselamatan. Selamat. Selamat. Tu je. Selamat. Alhamdulillah selamat. Dan bila kita terselamat, apa salahnya kita meluangkan masa sikit, cuba untuk memberi penjelasan pada kawan-kawan di luar sana agar mereka pun selamat. Sebab mereka ni kawan-kawan kita. Jelas kawan-kawan aktiviti yang unofficial bergantung kepada PYB, pegawai yang bertugas. Dia nak payung pintu, dia payung. Dia tak nak payung pun suka hati dia. Dia nak payung tengok movie pun dia punya hak. Dia tak nak payung pun dia punya hak. Dia nak bagi papan kerem keluar hari Sabtu Ahad, dia punya hak. Dia tak nak bagi pun dia punya hal. Betul. Tapi kita setidaknya berterima kasih. Bukan senang kita, orang-orang tahanan sendiri, orang-orang kes yang besar-besar sendiri pun nak menguruskan orang-orang ni pun bukan mudah. Diorang ni, kalau kita ada kuasa, kita ada power, kita ada dadah, kita ada tembakau, semua nak ikut dengan kita punya cakap. Kita suruh rembat orang pun cepat je pergi rembat. Sebab apa? Kita payung dia. Kau boleh pandang tak daripada sudut lagi satu, kau keluar daripada ini kotak, kau berdiri sikit kat staging atas sikit, kau tengok balik. Betapa dadah tu memonopoli pemikiran diorang. Kerana dadah tembakau sanggup bertikam dalam penjara. Konteksnya bertikam kerana apa? Menjadi budak suruhan orang kat dalam. Yang ni dapat suruh, yang ni dapat nama. Gua langgar je. Gua punya brother panggil gua bikin, gua bikin. Tapi luar, apa pun tak ada. Betul tak? Apa pun tak ada. Just tinggal nama je. Man Besi, Halim Rimau, Lan Naga, Man Toka. Tinggallah nama saja. Ni fikir-fikirkanlah kawan-kawan Kita pun duduk jail, kita pun hadap benda berat-berat, kita pun nak duduk tenang-tenang. Jadi dengan penerangan aktiviti yang unofficial ni, korang relax-relax je. Kalau laki kau kat dalam jail, tenang-tenang je lah. 3 bulan pertama dia nak keluar air mata, dia punya pasal lah. Anak jantan kan, langgar je lah. Langgar je lah. Selain daripada aktiviti yang unofficial ni, memang aktiviti kat dalam sini, selain daripada pergi minta-minta novel orang, minta-minta pinjam majalah, itulah yang seperti mana yang aku cakap pada permulaan video tadi, buat dam, buat
ayam, buat kad untuk main teruk, buat sendiri tau. Tulis satu-satu 52 kad tu, potong kertas A4 dan pakai gam nasi bagi tebal sikit, tulis daripada ace sampai dah 8. Sampai dah 8. Daripada ace 2 sampai king, semua pun tulis sendiri juga. Sendiri juga. Tu pun time operasi habis semua. Kena kau dengan UKP. Kena rampas. Buat baru lagi. Begitulah kawan-kawan, mudah-mudahan dengan video ni memberi korang satu penjelasan dan juga ketenangan fikiran bagi mak-mak di luar sana yang masih anak masih lagi dalam ketagihan ataupun episod mantul dan tak dengar cakap. Mudah-mudahan menjadi iktibar dan menjadi satu rujukan pada korang. Boleh tinggalkan komen untuk tanya apa-apa, boleh tinggalkan komen, boleh tolong subscribe, share dengan like, jangan lupa. Idea Rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih semua.